Kita ada shooting. Ada photoshoot apa Man? Ya, Cerita sikit. Photoshoot sebenarnya konsert rock apa? Pada 16 Mei nanti. Ben Sofia Legacy. Mana ada ya? Ada apa? Diorang ni pergi mana pun ada. Utara selatan, timur barat ada. Depa dah tak mau main underground dah. Dua alam masih lagi. Nampak. Di tempat ni. Nama dia Kokopelli Templar. Dekat Omah Rin ni pun sebenarnya. Okey, kita ada majlis photoshoot untuk konsert rock kapak. Dimulai dengan Ben Sofia ni. Kita tengok macam mana cerita. Jom. Sabar. Aduh, Izzat. Aku dah pernah main kasut. Tak, dia bayang ni. Ni kita punya tuan tanah juga. Tuan tanah juga. Okey. Kedaung. Ni kita tengok. Kokopelli. Ini kita punya. Baju sama. Mata hati. Izzat, ada sikit cakap apa? Support lokal. Izzat cakap support lokal pakai kasut Hong Keong. Sorry, kasut aku dah hitam. Okey, ni kita nak buat photoshoot nanti dengan band. So, jom. Yes. Baru sampai. Okey bang, selamat bang. Sihat bang? Assalamualaikum. Apa khabar? Ya. Macam mana tadi bang perjalanan ke sini? Alhamdulillah. Perjalanan tadi dengan hujan. Ribut dengan ribut. Hujan? Hujan? Hujan. Kajang hujan eh? Hujan lebat betul sangat tadi. Tidak. Semua sudah tiba. Nanti kita sambung dengan sesi photoshoot mana ni depan buka puasa. Ni legend bertemu legend. Ni video bang, video. Alright. 1 2 3. That's 1 2 3. Owner Kokopelli. Bagi tempat cerah sikit kot. Okey bang. Terima kasih bang bagi kami pakai tempat ni untuk photoshoot. So tempat ni sebenarnya bila bang termula di Bang Niaga kat sini? Di sini dah 3 tahun. 3 tahun. Yes, tapi kita dipaksa pindah. Ni tempat ni khas untuk dia macam kafe ke bang? Dia kafe dengan galeri. Kita dah 28 tahun. 28 tahun lama dah. Tapi tempat-tempatnya berbeza-beza lah. Sekarang kita tengah mencari bangunan baru. Bangunan baru? Belum tahu di mana lagi lah. InsyaAllah akan ada. Tapi di PJ juga. Di PJ juga? So abang memang asal sini bang? Yes, kalau Kokopelli itu memang PJ lah. Kokopelli itu bermaksud apa bang? Kokopelli itu nama legend. Nama? Legend. Legend? Nama dia Kokopelli Rock. Saya ambil Kokopelli. Dia Native American Southwestern. Dia Hunchback Flutist. Kan? So I just fall in love with the sound. Kokopelli to me sounds so good. Jadi I pun full time artist. Saya kata jadi cafe itu untuk generate income. Dan galeri itu untuk bantu dia yang artis lah pasal dia orang nak masuk. Commercial galeri kan susah. You know, betul. Cuba bantu dia orang. Cuba bantulah untuk independence banyak kot. Because the thing is kita cuba bantu budak-budak yang kita nampak ada potential lah. Sesiapa yang percaya dia ada bakat dalam kesenian, dia kan talk to us. Kita tengok. From there kita cuba bantulah siapa yang layak di tengah di exhibition kan. Ya, betul. Okey bang, terima kasih bang. Okey, baik. Assalamualaikum. Ni makanan. Ya, ada siaran online. Siaran bang. Saya boleh cakap. Kita ada kali. Nasi Arab, dia ada ayam mendi, ada ayam kapsa, ada ayam manis. Ni yang ni lah, kuning ni. Ayam merah ni mendi lah. Okey.
Lepas tu kita ada hantar dua ni. Dia ucap terima kasih kepada pemilik kafe ni. Okay. Kerana tambah kita sikit lagi ni. So nasi Arab ni memang maklum kena kongsi-kongsi lah sepatutnya dia datang dalam talam. Tapi saya tak tahu, delivery tengok naik pakai motor pula kan. So tu yang tak sampai dalam talam tu. Sampai pakai macam ni. Orang makan tak boleh dekat hang. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada band-band yang datang hari ini. Kepada Chris, kita ada pemerintah, thank you. Kita ada Chris, thank you so much. And also untuk tiket setakat ni saya boleh cakap dia untuk presale kita dah tutup. Presale dah tutup. Tiket 100 dah habis dah. So kita tinggal 120. Tetapi mungkin kita ada few promotions yang diorang kita berusaha sikit lah. Mungkin kita akan buat jalan-jalan sebab kita akan ada showcase. Nanti kita akan update lepas raya. Kita akan update band by band lah. So mana yang kena ada kat showcase dan sekian-sekian.
Mohon sikit. Dia cantik sikit. Kita bersama dengan Encik Mus kita. Merupakan kita in charge untuk konser rock kapak. So ada apa-apa sikit tak pesanan kan untuk semua Jalan betul-betul. peminat? Boleh. Just beli tiket guys. Beli tiket 9 hari bulan. Siapa yang dah terlepas 100, kau boleh kejar untuk RM120 punya tiket. So kita tak ada kasta, kita tak ada VIP, kita tak ada tu. So 120 standby kan. Lepas beli harga door 100 setengah. Cantik.